Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi untuk kita mendengar sedikit butir-butir bicara daripada hadis Nabi SAW berkaitan puasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu hadis yang bertajuk kelebihan menjamu orang berbuka puasa. Hadis ni adalah An Zaid bin Khalid al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'imi syai'a. Maksudnya daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu, dalam keadaan pahala tersebut tidak berkurang walau sedikit pun. Okay, hadis ini daripada Jami' At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Okey, kita dapat lihat di sini Nabi, ini Rasulullah SAW sangat menggalakkan kita untuk memberikan orang berbuka puasa, sehingga Nabi kata pun ganjarannya adalah mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Dan selain daripada diganjarikan dengan pahala yang sangat besar, malah bagi mereka yang memberi orang berbuka puasa ini turut, Nabi sebut beberapa ganjaran yang lain, kelebihan-kelebihan yang lain, antaranya akan mendapat keampunan daripada Allah. Okay. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengenyangkan, yakni memberi makan sehingga kenyang kepada orang yang berbuka, ini orang yang berpuasa, maka dia akan menerima keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosanya, dan Allah akan memberinya minum dari telaga Rasulullah SAW di akhirat kelak, yang mana setegak air tersebut tidak akan menyebabkan seseorang itu haus setelah meminumnya sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Okay. Diampunkan juga bagi mereka yang memberi makan. Okay, diberikan pahala, diampunkan dosa. Okay, antaranya juga kelebihan yang lain, menerima doa daripada para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda juga, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan menggunakan sumber yang halal, maka para malaikat akan mendoakan buat mereka pada seluruh malam di dalam bulan Ramadan. Bayangkan para malaikat yang tak ada dosa, yang sangat suci, bersih, mendoakan kita. Subhanallah, sepanjang bulan Ramadan. Okey. Dan yang ketiga, turut juga Nabi kongsikan bagi mereka yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, berpotensi mendapat pahala seumpama berpuasa setahun. Okey. Imam Al-Izz Ibn As-Salam menyimpulkan satu formula yang mudah, di mana beliau mengatakan, oleh yang demikian, sesiapa yang memberi makan kepada 36 orang untuk berbuka puasa pada setiap tahun, maka dia seumpama berpuasa sepanjang masa. Kenapa? Sebab setiap pahala itu diganjarkan sebanyak 10 kali ganda. Maka jika kita bagi makan kepada 36 orang, digandakan dengan 10, maka umpama setahun lah kan, 360 hari kan, menyamai jumlah hari dalam setahun. InsyaAllah. Sebenarnya kan diganjarikan pahala, diberikan keampunan, didoakan oleh para malaikat, dan juga dikatakan boleh untuk dapat pahala seumpama berpuasa setahun. Kita kadang nak puasa setahun tu agak berat kan, agak berat. Sedangkan puasa Nabi Daud pun selang sehari kan. So bila mana kita merebut peluang ini, insya-Allah moga-moga
ganjaran itu kita dapat terima seolah-olah kita berpuasa selama setahun. Subhanallah. Dan kita nak dengarkan jugalah daripada zaman-zaman Nabi dulu, okay? Salafus soleh, yang mana mereka sangat bekerja-kerja bersungguh-sungguh untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa kerana mendengarkan hadis-hadis Nabi ini dan tak nak tertinggal daripada ganjaran-ganjaran yang hebat ini. Antaranya yang kita boleh dengarkan, yang kita boleh kongsikan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, okay, sangat suka menjamu anak yatim dan orang miskin berbuka puasa. Yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab yang menyebut, sesungguhnya Ibnu Umar ketika berpuasa dia tidak berbuka melainkan bersama orang-orang miskin. Alhamdulillah, subhanallah. Antara yang lain juga kisah-kisah yang salafus soleh yang terdahulu. Al-Wasilah Ibnu Al-Asqa menceritakan para sahabat akan membantu ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Ahli sufah ni adalah golongan yang miskin di Madinah yang duduk di serambi Masjid Nabi. Mereka akan bagi makan kepada ahli sufah ini ketika berbuka puasa. Kata beliau, itu kata Al-Wasilah Ibnu Al-Asqa tadi, apabila tibanya bulan Ramadan, kami bersama dengan ahli sufah, maka kami semuanya berpuasa. Dan apabila kami berbuka, setiap lelaki dalam kalangan kami akan membawa pulang seorang ahli sufah bersama dengan mereka dan memberi makan kepada mereka. Okey, subhanallah. Seterusnya, antaranya juga kita boleh dengar, kita boleh ambil intipati semangat untuk bekerja-kerja dalam membuat kebaikan. Imam Al-Zahabi merekodkan kisah Hamad Ibnu Abu Sulaiman yang mana memberikan makanan kepada 500 orang pada setiap bulan Ramadan. Masya Allah. Dan diceritakan kepada kami bahawa Hamad adalah seorang yang memiliki kekayaan yang sangat luas. Pada bulan Ramadan, beliau akan menjamu 500 orang untuk berbuka puasa, dan ketika hari raya tiba, beliau memberikan setiap dari mereka ini 100 dirham. Masya Allah. Okey, seterusnya apa lagi cerita-cerita lain yang kita boleh ambil jiwa semangat untuk kita juga untuk turut bersama dalam menjadi salah seorang yang turut memberi makan kepada orang buka puasa. Yang antaranya Al-Safadi juga menukilkan kisah Al-Sahib Ibnu Abbad, yakni seorang tabi'in yang faqih yang mana sentiasa menjamu orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang mana sesungguhnya tidak ada orang yang datang ke rumah As-Sahib pada bulan Ramadan yakni selepas asar, melainkan mereka akan keluar setelah berbuka puasa bersama dengannya. Seterusnya, cerita daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri yang melihat Ramadan ini sebagai bulan memberi makan kepada orang lain. Okey, Ibn Rajab menyebut, sesungguhnya Az-Zuhri apabila masuknya bulan Ramadan, dia berkata, sesungguhnya bulan ini adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan. Banyak kisah lagi sebenarnya. Okay, kita cuba dengar sikit lagi. Abdullah Ibn Mubarak menghayati kelebihan memberi makan kepada orang lain. Kata Ibn Rajab, sesungguhnya Ibn Mubarak memberi sahabat-sahabatnya makan daripada manisan dan lain-lain ketika mereka bermusafir sedangkan beliau sendiri berpuasa. Subhanallah. Malah Imam Ahmad memberi makanan yang telah dipersiapkan untuk dirinya, untuk orang lain dan untuk berbuka puasa. Kata Ibn Rajab, ada seorang peminta sedekah datang bertemu Imam Ahmad. Lalu dia memberikan 2 biji roti, yang mana roti ini telah dipersiapkan untuk dirinya, ini diri Imam Ahmad tadi, untuk berbuka puasa. Bayangkan, makanan yang disediakan untuk kita bagi kepada orang yang meminta. Mungkin orang tu kurang dari segi untuk membeli makanan, kita bagi makanan kita kepada dia. Subhanallah, betapa sangat sukanya berkongsi bersungguh-sungguh untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Okey, ini antara kisah-kisah yang
banyak lagi kisah sebenarnya berkaitan salafus soleh yang sangat kita kata apa, fastabiqul khairat, berkejar-kejaran dengan memberi kebaikan, yang memberi makan kepada orang berbuka puasa. Maka kita cubalah untuk turut sama-sama, biarlah nama kita pun tersenarai dalam mereka yang sangat bersungguh-sungguh untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Sebab apa? Sebab ganjaran yang sangat hebat, sangat besar. Okay. Mudah sebenarnya. Kita boleh antaranya kita boleh memberi kurma, kurma dekat masjid, ataupun dekat, kita mungkin boleh bagi kurma dekat setiap jiran-jiran kita yang terdekat, kan? Antara aktiviti yang kita boleh buat, kita boleh memberikan sedikit sumbangan kepada masjid surau untuk, sebab biasanya masjid surau akan membuat iftar, kan? So moga-moga dengan sedikit sumbangan itu ramai yang akan dapat manfaat daripada sedikit sumbangan kita tu. Malah sebenarnya dekat rumah ibu-ibu, para isteri-isteri yang setiap hari bertungku lumus untuk menyediakan makanan untuk ahli keluarga, Masya Allah, itu pun satu ganjaran, satu orang kata apa, usaha untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Okay? Mungkin ada kita ajak anak-anak yang ada yang buat air, kan? Anak-anak yang ada tolong masak sayur, ada yang tolong potong-potong dan sebagainya, kan? So tu satu usaha untuk kita mengajak ahli keluarga kita rasakan kesungguhan dalam memberi makanan kepada orang berbuka puasa, walaupun sedikit usaha, walaupun sebiji kurma, tetap satu ganjaran yang besar kan kita akan dapat. Okay? Masya-Allah. Dan tak salah juga kalau kita, kan, kadang-kadang ramai juga yang suka apa, antara jiran-jiran berbalas-balas, kita bagi kuih, akan bagi makanan lain pula, kan? Tapi bila kita bagi tu, kita taklah mengharapkan ganjaran dibalas, tapi nak mewujudkan rasa seronoknya memberi tersebut, kan? InsyaAllah. So bila kita berkejar-kejaran fastabiqul khairat, untuk kita bersama-sama mendapat ganjaran yang insyaAllah sangat besar sebenarnya yang Allah janjikan untuk kita. Walaupun sedikit yang kita bagi, pahala ganjaran sangat hebat, sangat besar. Okay? Bila kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang suka memberi makan orang berbuka puasa. Masya Allah. Alhamdulillah, sikit berkesan untuk hari ini. Moga kita rasa semangat untuk terus memberi walaupun sedikit. Malah kalau banyak lagi, Alhamdulillah. Okay? InsyaAllah jumpa lagi pada slide-slide yang akan datang pada ta'lim hadis yang seterusnya. Kita angkatkan ke atas dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.